بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آدابها أن لا تتفاخر على الزوج بجمالها ولا تزدري زوجها لقبحه. ومن آدابها ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها. Setengah daripada adab yang perlu dijaga oleh seorang isteri ialah jangan sekali-kali dia tunjuk sombong depan lelaki dia, depan suami dia kerana kecantikan dia. Dan begitu juga jangan sekali-kali dia menghina atau memperlekehkan suami dia kerana suami dia rupa uduh. Para hadirin semua, kita masih lagi belajar mengenai dengan adab laki bini. Dan kita tengah baca ni ya, adab mengenai dengan isteri. Hak lakinya lepas dah benda ni duduk cara sejak daripada 2-3 malam ni, cara mengenai dengan adab mengenai dengan isteri sebagai perempuan. Dan pada lusuh sekali kita baca minggu lepas, ialah kata dia banyaklah kau lusuh sekali kata dia musyfiqatan ala auladiha hafizatan lis-satri alaihim qasiratan lisani an sabbil aulad wa muraja'atil azwaj. Itu hal lusuh sekali. Dia pesan pada isteri-isteri ini kena sayang anak-anak. Musyfiqatan ala auladiha, sayang dia kesian. Sayang lain, kesian lain. Kadang-kadang kita ni sayang tapi tak kesian. Kadang-kadang begitu jadi bagi seorang perempuan, dia mesti sayang, dia mesti kesian terhadap anak-anak. Serta jangan cepat supoh pada anak-anak. Anak-anak ni dia kecil, dia tak tahu benda molek, benda uduh. Kadang-kadang dia buat tu benda uduh, ini sebab dia tidak tahu benda tu uduh. Kita ni dengan sebab kita orang tu uduh, kita usti barang tu uduh, maka kita supoh dia kan. Natan ni, banyak benda-benda ni berlaku di kampung-kampung. Kata dia jangan tebal supoh anak ni. Ambilnya tambah sepatah hari itu, iaitu bila kita menyupoh, maka boleh jadi saat kita menyupoh, saat kita buka mulut untuk supoh anak tu, saat tu juga pintu langit terbuka, sama-sama terbuka. Atas darat ni mulut kita buka, air langit ni pintu langit terbuka. Jadi ketika mana perkataan keluar daripada mulut kita ni kebetulan pintu langit pun terbuka terus naik ke Tuhan. Kalau salahnya mustajab sungguh supoh yang kita pada anak, anak jadi supoh, kita supoh lah. Penatan jadi penatan seperti perangai tu, perangai penatan tak kenal kata berapa. Jadi ketika tu siapa dia yang makan matanya, kalau tidak kita sendiri. Jadi nak ajar budak ni banyak lagi cara lain selain pada cara menyupoh. Itu dia duduk. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama sepatah lagi, iaitu daripada hadis seorang pengalaman seorang anak akak Nabi nama Sayyidina Anas. Pada orang belajar kitab-kitab hadis, dia rajin dengar lah nama Anas ni. Anas ni anak akak Nabi. Dia kata sejak aku duduk duduk sekali dengan Rasulullah ni, tak rajin Rasulullah ni usahakan nak supoh. Tanya aku pedak. Tanya mana? Bapa buat gini, bapa tak buat gini. Buat gini kerana apa, tak buat gini kerana apa. Tu dia tak payah tanya aku. Mana tanya jenis-jenis ni tak ada. Supoh, maki, hamu ni jauh sekali lah. Tapi Anas tu tidaklah jadi manja, tidak dapat jadi bandang. Dengan sebab tak kena supoh, dengan sebab tak kena tanya, tidak jadi bandang. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tahu orang halus dia tu tidak tahu dalam bentuk yang kita panggil gasan, tidak bentuk berdebel, tidak bentuk mongoh, bukan dia tahu dalam bentuk perangai molek. Perangai kita ni bila kita buat molek dengan orang pun terpaut juga kita. Dia terpaut ni, terpaut semestinya. Ada pun paut dengan kerana marah supoh tu, paut ketika kita depan dengan dia, ketika kita tak ada, dia supoh kita balik. Wa muraja'atil azwaj. Begitu juga itu kata dia, jangan besok ajawak sangat dengan tu lelaki ni.
Jadi selain dengan anak-anak jangan gaduh mutuh, dengan tok lelaki jangan banyak soal jawab. Kerana untuk lelaki ni bila dah kita ajar soal jawabnya dia ingat dia ni jatan. Dia jatan mana dia nak tunjuk Allah pada retina. Tapi bila dia tengok retina kita ni setia soal sekadar nak tahu boleh, tapi orang panggil soal jawab tak ada. Bila dia tahu bini dia ikhlasnya dia berputus angin nak gapo kita. Habis dah kata. Kalau dia malam ni pula sama lagi kata dia, wa min adabiha Allah tatafakhara ala zawji bi jamaliha. Setengah daripada adab orang tua ialah jangan tunjuk agah, jangan tunjuk sombong dengan tok lelaki dia sekiranya dia rupanya comel. Dengan sebab dia rupa comel maka dia nak jual mahal kepada tok lelaki dia nak tunjuk mangga, nak tunjuk mahal. Orang panggil nak jual mahal dengan tok lelaki dengan sebab dia comel, jangan. Kerana ketika tu bila kita ni orang comel, bila kita ni orang tino ni comel, Allah Ta'ala beri pada kita rupa comel, berapa comel, sepatutnya comel ni lah kita pergunakan untuk lelaki saya. Tidak untuk lelaki naik serabu, tidak lelaki nak marah sama kita kerana kita tunjuk mahal ke dia pasal kita ni comel. Kita sini orang Melayu ni ada ke bahasa dengan sebab dia comel tu maka dia nak buat mahal ke tok lelaki, tak tahulah. Tapi kawan ni tu Imam Ghazali tulis ni boleh jadi kapung dia negeri dia ada bahasa Persia kata belah tu gamuk ya. Wala tazdari zawjaha liqubih, dan dia tidak boleh pelekeh tok lelaki dia pasal tok lelaki dia rupa uduh. Entah tok lelaki dia rupa uduh buat dia duk pelekeh. Nak pelekeh bapanya bukan kau belum daripada nak belaki bini, belum pada nak akad nikah tu dia sunat jumpa mata dulu. Jadi gimana dalam masa khitbah, belum daripada kita menikah kita disunat khitbah. Khitbah maknanya orang Melayu panggil minah. Dalam seminah tu kita boleh tengok tunai kita. Orang tino boleh tengok tunai dia hak jatah boleh tengok tunai dia hak tino di depan keluarga. Pergi ke keluarga, sama-sama keluarga, patut nak akak air ke busu boleh tino ni akak air berapa mu tengok aku tengokmu. Tentulah masa tengok tu boleh cek, boleh tengok saya comel tak comel, wuduh tak wuduh setara mana. Dan bila kita tengok dah patut akak nikah dah pula nak orang nak terabut juga lagi. Ini orang panggil rumah sudah dah kan, apa yang bunyi tahap lagi ni apa. Gitu. Kahwin paksa. Kahwin paksa ni ada lagi kalau ni Allah alam lah. Tapi zaman-zaman hari tu boleh jadi ada kahwin paksa. Lo ni bakal kahwin paksa ni tak ada lah. Ada lo ni pula bahasa tu tua terpaksa terima menatu ada pula. Tahu-tahu anak balik bini kuno. Jadi masa tu lagu tu terbalik payah bila cik. Baik, wa min adabiha mulazamatu as-salahi wal inqibad fi ghaibati zawjiha. Habis tu sah. Yang kedua setengah daripada adab yang mesti dijaga oleh seorang isteri ialah kena senantiasa duduk di keadaan salah. Salah ni kita panggil saleh lah. Orang yang saleh. Kalau saleh tu orang, salah tu perangai, apa sifat yang daripada satu orang. Kewajipan seorang isteri dia ni jadi orang saleh. Wal inqibat maknanya maknanya kecil, tidak buka, lawan bagi besar. Fi ghaibati zawjiha, semasa tu lelaki tak ada. Ketika tu lelaki tak ada, kena duduk dalam keadaan salah dan duduk dalam keadaan inqibat. Inqibat maknanya tidak lepas laku. Inqibat maknanya tidak lepas laku, tidak girato-rato. Bahkan inqibat maknanya duduk di rumah, duduk bersendirian. Ketika tu lelaki tak ada. Tak sebanyak masalah. Kita duduk rumah, jaga rumah tangga, jahit kain baju, sapu rumah, berapa. Tetapi warruju'u ila al-la'bi wal inbisati wa asbabil ladzah fi huduri zawjiha. Dan bila tu lelaki ada rumah, kita ketika tu tak sah inqibat, tak sah tak laku. Kita kena tunjuk inbisat maknanya lawan bagi inqibat. Mana kalau buka agak senyum semua, kalau mulut agak popek-popek semua, orang panggil toteh-toteh tu ada. Maknanya biar kita ni dengan tok lelaki biar ada orang panggil gapo kasih mesra.
kasih mesra, tegur siapa, suka ilah, tu kena ada depan tok lelaki. Tika tok lelaki ada posnya, tika tok lelaki tak ada posnya, tika tok lelaki balik sini posnya. Ini orang panggil tidak lagu tu cara perempuan Islam. Perempuan Islam bila ada tok lelaki, dia nampak gemewa dia tok lelaki balik. Dia nampak dia bunyi suka ilah dia tika tok lelaki balik. Dia nampak dia ni maknanya balok tika tok lelaki ada. Tika tok lelaki tak ada, tak sedap balok lah. Tak sedap galak, tak sedap suka ilah, tak sedap apa. Biar ada reza hidup kita sebagai seorang isteri ketika tok lelaki ada dengan ketika tok lelaki tak ada. Ni buah ni para hadirin semua. Orang Tino boleh jadi tak tahu. Bagi orang Tino, kita orang jatah kalau kita tahu bini kita lagu ni. Jika kita tak ada kat rumah tu maknanya tidak bunyi sukai dah. Tapi bila tuk lelaki ni balik, kita datang balik, maka bini kita ni nampak galak, nampak merah. Suka hati kita. Suka hati kita menampakkan bahawa bini aku ni semati. Dia ni faham bahawa dia ni bini aku semati. Jika aku tak ada kat dia, tidak guna dah kesukaan galak merah ni tak ada. Tapi bila aku ada di rumah, maka dia guna sepenuh segala sifat yang ada pada dia. Cahligah dia, semua sifat dia, ramah tamuh dia, berapa dia guna sepenuh untuk menyenangkan hati kita. Dan itulah saya kata wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Ta'ala duk bakit bukan dalam Quran. Hei manusia, mengerti ke dalam banyak-banyak nikmat aku, mu kena reti, iaitu aku buatmu ni pasal. Aku buatmu lelaki pun, dan sudahlah aku buatmu yang ada jatah, ada tina, ada lelaki, ada pun. Lepas tu aku bubuh buat dalam hati masing-masing mawaddatan wa rahmah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Aku buat mu orang tino dan dia ni orang jatuh, supaya orang jatuh bila balik ke rumah bertemu dengan ketenangan jiwa. Bila orang jatuh balik ke rumah bila nampak bini, maka bini itu merupakan satu benda yang boleh menenangkan jiwa. Sukun maknanya tenang jiwa. Hak serabut, hak panah, hak letih, hak berapa balik ke rumah tengok bini nak tenang hati, segar semula, tak ada mata, tak ada berapa, tu dia hak kita. Ini tujuan besar. Pada wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Lepas tu aku bubuh pula dalam hatimu satu sama lain mawaddah, kasih, mawaddah kasih mesra, wa rahmah, dan kesian satu sama lain, bersimpati satu sama lain. Ini benda aku buat cadang nak suruh rumah tanggamu bahagia. Mengerti kau tidak hebat manusia aku buat lagu ni. Boleh jadi mu tak erti ni, boleh jadi mu kata barang ni barang semula jadi. Boleh jadi mu kata barang ni barang tabi'i ni, barang nature, barang berapa semua sekali. Hak mu nak kata, hak mu nak karut. Tapi buat aku nak rayak ni mu kena erti. Bahawa barang ni aku sebenarnya aku buat. Kasih mesra sama jatah batin, kasih apa ni orang panggil berapa lagi yang nak sebut bahasa-bahasa yang mempertautkan di antara lelaki isteri ni. Barang ni barang yang sengaja aku buat. Kalau sama kita orang jatah ni tak ada berasa nak kat batin, dan batin pula tak ada berasa nak kat jatah, kan buat lagu mana ke dia? Tak dekat nak pisah. Dan baru ni maaflah merayak, mari satu orang batin tua mari mengadu hati logak kita doa. Kata dia, moga hamba kahwin lah anak tu. Anak dia ni hak jatah kahwin, hak tino apa semua sekali. Tapi sudah kahwin molek. Menatu ni rayak, anak pun rayak, menatu pun rayak. Jadi tak berasa laki bini, duk berasa saing, kata dia. Duk berasa saing, tak berasa laki bini. Mak ni ada tanya, guana awal dah sama tu mobil ni ke apa ni, kata orang dah subuh pergi semaya, aku pergi semaya, tak ada orang dapat mandi apa, naik musim pula hamba Allah. Jadi kata dia tak berasa laki bini, duk berasa saing. Jadi bila berasa saing, tak saing lah, saing lah laki bini lain. Kita tu berakad nikah, aku terima lah nikahmu, aku kahwin dalam tujuan nak sujud laki bini, bukan nak sujud saing tu. Ini jadi Nampaklah orang panggil, kalau serti lah dalam budak sakrani tak ada mawaddatan wa rahmah, tak ada sukun, ada satu bala besar pula, tidak ada sukun, tidak ada kasih mesra, tidak ada ketenangan jiwa, tidak ada berapa pasal jumpa jalan. Jadi kita sudah berumah tangga dah, reti saya ke tok lelaki, reti saya ke bini, jadi merupakan rahmat
daripada aku manusia. Bukan bagian terjadi sendiri. Kalau tidak aku buat tak jadi. Jadi oleh demikian dalam banyak-banyak nikmat yang aku buat untukmu, mu kena reti ialah yang pun nikmat juga. Tidak kata ketika mu boleh nilai batu dan nikmatnya, ketika boleh tidur tak lembek dan perlu kat nikmat lah. Kalau tidak banyak lagi nikmat yang aku beri kamu dan boleh mu tidak sedar. Sebab tu aku nak royak so. Walaupun begitu aku tidak royak api lecing, tapi aku royak pokok-pokok yang mu kena reti. Jangan mimpi ke bagian ni jadi lepas tu mu tak ingat kat aku. Jangan. Menjadi kata dia bila tu laki ada kena warruju'u lil-la'bi, dia kena main. Disebut tu al-la'bi. Ama buka dalam nusrah asal itu, ama bina dia takut jadi salah ke dia kawan tulis. Dalam nusrah asal tu disebut juga tu. Sebut begitu juga. Ini dia. Kata dia ومن آداب المرأة ملازمة الصلاة والانقباء في غير زوجها والرجوع اللعب والانبساط. Maknanya bila tu lelaki ada dua ni kena ada buah main kita ni dia. Main cokok kau nak main gosok gapo lah ni dah terjaga bini ni buah main untuk lelaki. Jadi main tak budak orang dia panggil gapo seksi ke gapo dia panggil ni. Hak ni sunat. Boleh pahala. Boleh pahala kita duduk dekat dengan bini kita. Orang datang tu gosok tu lelaki, gosok bini. Bukan biasa dengan bini. Tapi orang tua kita nak perempuan Melayu ni, dia duduk dekat dengan tu lelaki dia, nak gosok-gosok tu lelaki dia, bahasa malu dia. Tapi sebenarnya dia kena reti bayar ni, kalau dia buat juga, dia boleh pahala. Dia boleh pahala. Tidak kata Allah pernah dan dia betul tak buat. Tak. Itu tidak begitu. Tak pernah. Ni waktu kalau kita tidak berlaki bini, bila kita sudah berlaki bini, tidak pernah. Jadi pernah. Jadi sedap. Ini yang panggil satu cara untuk menguruskan kebahagiaan rumah tangga. Dalam kitab-kitab tua kita, dalam kitab-kitab fiqh, orang yang paling kitab kuning ni, dia sebut wa yusannu listimta'u. Wa yusannu listimta'u. Kalau tak salah hamanya, dalam Fathul Qorib tu ada dah. Fathul Qorib ni bagi kita sebelah sini enggak kitab fiqh yang paling rendah sekali. Mana kalau budak-budak mengaji pondok dan hari itu, kalau dia nak mengaji fiqh enggak, tok bui dia Fathul Qorib hak mula-mula sekali. Jadi dalam Fathul Qorib tu kan ada wa yusannu listimta'u. Sunat bagi tok lelaki, bagi orang jatuh istimta'. Istimta' tu tok bui pondok terjemahnya ambil apa? Mutuk kesedapan. Mutuk kesedapan ni bakal anak murid tak faham sudah. Faham sudah. Dia nak terjemah secara terang-terang. Dia bahasa Melayu teh. Dia terjemah secara tani lah. Panggil secara orang tani. Waktu 20 tahun tu jangan untuk mula tak sedau. Mana lah orang nak faham. Awak tu istimta' mana sunat goa. Sunat berpeluk, sunat geletek sana, gapo sini, sunat belakang. Ini bayar ni lah, bayar yang orang panggil semi. Kalau bata Joko tu dua keping, nak suruh dia digadik mana kita bersemi tengah. Orang ni ibarat bata Joko dua bata Joko. Nak suruh bata Joko mamat dengan tinuh, nak suruh dia digadik mana ada bersemi tengah. Semi tengah dia goyah lah. Goyah gapo ni lah yang menyebabkan dia berdua ni gadik mana. Sipunya bergapo-gapo lah, ambil pula sebut tuan-tuan doa pun lah sana dah masak tiga selalu ambil sebut begitu pun tak ada marah lagi. Tapi amba tak suka mengajar bahasa Persia raya lebih kurang tak sih bahasa Persia amba begitu. Kalau amba rasa tak faham lagi amba raya pejawi lagi setahu tu pejawi dah amba rasa tu. Jadi kata dia sunat kita main bayar main cokok masalah mari ada kita main gapo lagi baru gini main jadi satu kegembiraan wa asbabul ladzah dan segala sebab-sebab kelazatan fi huduri zawjiha dekat untuk lelaki. Apa saja benda yang kita kira untuk lelaki seronok punya kita, maka kita kena buat sebab-sebab kelazatan. Sebab kelazatan tu kalau kita masuk bedok, kau basuh air bau, kau basuh berjanguk, kau make up, kau gapo lah ni ada dekat lelaki. Waktu dia duduk. Buat rambut keriting untuk lelaki. Kalau sekiranya rambut keriting ni comel, nak buat ni tak dapat. Kalau rambut keriting ni gini comel, dia tidak mesti rambut keriting dah baru comel. Rambut tak keriting pun ada juga rambutnya. Kalau tak keriting tu
lekat tak tua dan malik tak ada apa-apa, tidak kata balah tidak terkiti tidak juga. Jadi contohnya rambut khiti ni jadi comelnya kerana orang kedai di sialah sahabat duk tulis di papai label itu kriting. Jadi boleh jadi comel terpengaruh dengan kantor ni. Tapi mesti kau kalau tidak kriting tak comel dah. Ni satu soalan bagus juga. Dia kata kita disunat istimta'. Dan istimta' ni maknanya abang sebut tadi misalnya bergurau berapa. Kata dia bergurau ni boleh jadi tak comel juga. Kan di kalangan anak-anak dia kedua ya kau dia tak ayuh aku gua apa mu Allah jadi nak tanya mu pasti tunggu. Dia kalau benda hok cakap kau anak jadi tak sebut depan anak. Jadi Allah kena jawab abdi apa benda. Ada benda-benda yang boleh buat depan anak, dia ada benda-benda yang tak boleh buat depan anak. Memang budak-budak dia tidak tahu benda-benda gitu dia ni royak belakang. Kita buat depan anak benda yang kita kira budak boleh terima. Hak budak tak boleh terima tak tak kuat. Soalan yang dua ni bagus juga. Hamba dah sebut sama. Gora ni masuk ke tidak dalam nafkah batin. Nafkah batin ni apa? Para hadirin semua dah tanya sama rakyat lah. Tepat-tepat yang orang minta amu akad nikah. Biasanya amu tidak akad nikah lalu. Pergi congok-congok kan mari timah akad nikah. Tak. Amu syarah sepak taru. Dalam banyak-banyak benda yang amu duk syarah kat budak-budak ni ialah masalah nafkah. Nafkah ni wajib. Sama wajib dengan sembahyang bel. Bila kita siapa tanya sembahyang wajib sembahyang, bila kita menikah wajib nafkah. Wajib nafkah dengan wajib sembahyang ni sama wajib. Sama masuk neraka kalau tak sembahyang dan sama masuk neraka kalau tak nafkah ni. Baik nafkah sendiri itu pecah dua pula. Ada nafkah zahir, ada nafkah batin. Nafkah zahir itu amba tidak wayak lah. Enggak tahu belakang tu. Nafkah batin amba kena wayak. Kerana amba duk dengar-dengarnya nafkah batin napaknya orang panggil tidur malam, setubuh. Tu dia orang panggil nafkah batin. Amba nak wayaknya nafkah batin tidak setubuh sekali tu. Batin mak dalam orang. Hatiku orang ni orang panggil barang batin. Seorang manusia dia tidak nak makan ya. Dan dia tidak nak setubuh sekali saja. Banyak lagi benda yang menjadi keperluan hidup manusia. Setengah daripada benda yang menjadi keperluan hidup manusia ialah hak tadi. Hak bergorah, hak senyum, hak bekok, hak selora, hak bergapok. Ini semuanya pagi masuk nafkah batin dah. Dengan arti kalau kita bangun pagi, right ni. Balik-balik pukul 12 malam, lepas tu tidur ke rokok. Ada lagu ni kalau panggil nafkah batin. Bangun pagi selap mata pergi. Balik pukul 11 malam, mani tidur, setubuh, pas tidur, dah stay, kau tidur. Bangun pada lagi pula. Adakah perempuan berasa dia ni ada untuk lelaki? Tak ada masa makan setalan, tak ada masa orang panggil hok bergurau, berselora, berapa tak ada. Jadi nak ayatnya bergurau, berselora, berkecek, berkira, bertanya khabar, ajak dia berunding, belah mana kawan yang berkata ni. Orang tino pada hadirin semua bila tok lelaki ni ajak berkira dengan dia. Minta pandangnya dia, lepas tu selora, lepas tu bergurau, lepas selora. Dia puas hati. Maka lebih kurang ke kering pun tak apa, tapi dia berasa hidup dia bermerah. Kenapa? Kerana dia berasa dia ada tok lelaki. Tidak ada tok lelaki ni, dia kalau nak buah kena kopi. Balik rumah tak? Tak ada. Buah-buah tak ada. Kalau nak buah apa kena kopi. Kakak kena kopi. Dia duduk kena pokok sore rumah. Duduk balah dengan anak kecil sana, kecil sini. Nak buah gatik, nak selakuk. Tak ada. Kenapa? Tok lelaki habiskan masa buah dia, berapa dia. Dengan orang lain di kedai kopi. Ini tidak, panggil tok lelaki lagu ni, tok lelaki tidak memerlukan nafkah batin. Sebab tu adik kakak ambil kitab berzanji tu. Dia punya makhluk. Kita ambil berzanji. Tak kena kan? Dalam berzanji tu dia rakyat cerita Nabi duduk di rumah. Dalam banyak-banyak cerita dia dalam berzanji ni, dia rakyat cerita Nabi kita duduk di rumah. Belah mana cara Nabi duduk di rumah? Nabi duduk di rumah, apa nama ni? Wakana fi kasbi wakana fi khidmati ahli. Betul yang lebih kurang. Nabi ni duduk di rumah, dia buat benda orang tino buat dia dapur. Tak orang tino buat dapur, dia pergi buat ratib.
Gak bini ni kalau tengok tok lelaki seorang kayu api siu teropo siu gapo tolong karai tolong kukunya gapo puas hati lah semotinya walaupun nama kata aku mau di luar itu hak dah nak kata tapi kita kena jaga juga kena nanti kedudukan susah payah orang tino kita dengan nak pula orang tino bahasa beranak kerek kakak tak ada hak ni boleh jalan hak ni kandu dah tak ada lagi hak tu hak ni kucabu hak ni berok tangga hak tu main gesek hak ni siapa bapa Tuhan lah kita tahu hati tu orang tino jadi kalau kita tak beri apa ni berok apa ni apa ni bekok selawar dengan dia maka tak ada lah orang panggil otak dia tu boleh tanfisil kurbat boleh buang segala siku-siku dalam hati dia itu dia ini semua ni termasuk di bawah ajaran agama ومما يجب عليها من حقوق النكاح إذا مات عنها زوجها ألا تحد أو ألا تحد عليه أكثر من 4 أشهر و10 وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة. Setengah daripada perkara yang wajib di atas isteri juga, iaitu bila tok lelaki mati dia tidak boleh tahiddah. Hiddat ni orang kita Melayu panggil berkabung. Perempuan tidak boleh berkabung lebih pada 4 bulan 10 hari. Ni barang tak ada di tempat kita. Dan ni pun tak kena. Dia masalahnya gini. Bila tok lelaki mati, apa ni janda dia ni jadi janda ni dia tak boleh berjanguk. Dia tidak boleh berjanguk dalam masa jangan kurang pada 4 bulan 10 hari dan jangan lebih pada tu. Kita orang Melayu ni boleh kata tak ada langsung kan. Tok lelaki mati, pok mati jadi serupa ya. Tebal-tebalnya bunyi ngati. Ni cara kita. Ngati apa orang ni? Ada orang mati di rumah dia. Tu jelah. Pok mati, tanda orang mati di rumah ni ngati. Tok lelaki mati, tanda orang rumah orang ni ngati. Lain pada ngati amal pun tak ada. Tapi dalam Islam bila ada berlaku kematian tok lelaki, orang puan bini dia tidak boleh berjanguk. Bedok tak boleh, bukan setengah surat kita kata minyak rambut pun tak boleh. Dalam masa 4 bulan 10 hari. Dalam masa edah lah orang panggil. Dalam masa edah tak boleh berjanguk apa. Tak boleh berjanguk, tidak boleh gotong-gotong ini sebutkan Arabnya hidad maknanya berkabung dia panggil. Orang Melayu tak ada. Kita Melayu tu lelaki mati kan. Supaya gapo lah saya menyalsat nampak moyok lebih kurang sehari 2 hari gitu je lah. Moyok tu bukan kita lelaki sangat kita bakal sakok boleh kat aku kau tak boleh kat aku kau lagu mana ni satu masalah orang kita. Jadi kata dia bila tu lelaki mati kena berkabung artinya dia tak boleh berjanguk. Itu mana kata dia wa tatajannab tiba jangan baca tayyib maknanya benda baik, tib maknanya air bau. Dia tak boleh makan air bau ni termasuklah minyak rambut pun. Minyak rambut dulu ni semua bang-bang belakang tak boleh pakai minyak rambut. Wazinata dan sebagai perhiasan. Sebagai janguk apa tidak boleh dalam masa iddah 4 bulan 10 hari. Fi hadzal muddah. Qala sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda aw an tahudda ala mayyitin akthara min 3 ayamin illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman dengan Allah dan Rasul di hari akhirat untuk berkabung di atas seorang mayat lebih pada 3 hari kecuali untuk tok lelaki dia. Kalau pok mati, berapa mati, kalau tak sejanguk sekat 3 hari tak apa, lebih pada 3 hari jangan. Tapi kalau tok lelaki mati dia boleh berkabung sehingga sampai 4 bulan 10 hari dalam masa iddah dia betul-betul. Lebih pada tu jangan. Kalau lebih pada tu sama telah lawan kita Melayu tak ada. Kalau nak buat juga lebih artinya kita ni tu hati dia panggil tidak tu agama tidak. Wa yalzamuha luzumu maskanin nikah ila akhir iddati dan wajib atas perempuan kena duduk di rumah nikah di rumah tok lelaki ni sampai suid. Bila tok lelaki mati dia tidak boleh keluar daripada rumah tok lelaki dia berhenti habis ada. Ni pun ni bakali boleh jadi di kalangan kita orang Melayu ni ada ni. Kadang-kadang tua kata mek tak balik dah. Duduk sini ya dulu sebulan 2 saya sekat ada ni. Jadi boleh jadi tak ada tua yang hamba balik
menantu dia lepas pada anak dia mati boleh dia tak ada. Walaysa laha al-intiqalu ila ahliha. Tidak boleh bagi seorang janda balik pada rumah tok nenek dia, pada rumah mak dia, walal khuruju, dan tidak boleh keluar daripada rumah tangga illa li daruratin, kecuali kalau penting sangat. Kalau penting nak mandi, kau nak berapa masalah makan tak ada rumah ketika tu bolehlah. Lain pada tu nak main-main keluar main-main, itu tak boleh sekali. Wa min adabiha an taquma bi kulli khidmatin fid dar taqdiru 'alayha kama kana 'alayhi nisa'us sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Akhir sekali yang kata dia, setengah daripada adab seorang isteri juga, bahawa dia kena bekerja. Dia kena buat kerja semua jenis kerjaan dalam rumah tangga. Mana bila kita jadi bini, kerjaan dalam rumah kita takdiru alaiha yang dia boleh buat, dia kena buatlah. Ni alhamdulillah orang kita Melayu jadi. Orang kita Melayu boleh kata bila dia sudah menikah, maka kerja rumah tangga dia buat. Hak ni kalau nak banding dengan perempuan luar negeri, India baik, Pakistan baik, orang Arab baik, orang kita Melayu jauh. Orang kita Melayu lebih baik. Orang kita buat isteri daripada orang lain. Perempuan di luar negeri, India baik, Pakistan baik, dia jadi bini seroti dia. Dia jadi bini seroti, duk cangkuk sungguh. Masalah gapo boleh ketuk kain baju, talih bini basuh. Satu air besar kita cabut baju tubuh beri ke bini suruh basuh. Kalau orang luar negeri, ya dia kata tok nenek aku bakar aku, dia bakit buat tu. Dia di sana dia panggil kasta. Kasta ni orang muda-muda reti dah. Kasta dalam bahasa Arab dia panggil tabaqah. Maknanya ada gulungnya. Ada gulungnya orang, ya gulungnya dia ni, puak-puak dia ni, bakar tidak basuh kain sendiri. Dia beri kau teka-teki. Bakar dia dah, dia tidak sapu kasih. Dia ada jung, kedai sapu kasih. Bakar dia dah tidak kerak kuku sendiri. Dia ada jung buat kerak kuku. Ada orang hidup, rok ni kerak kuku, buat rambut berapa. Jadi, kalau kita nak buat bini, kau orang balik sana, kita kena reti juga ni. Jangan kau kerabai, teman dia sekali. Nak manja sikit, unjuk jari kita suruh kat kuku. Oh, di sana janganlah. Boleh jadi cerah. Gitu. Kita sini alhamdulillah, perempuan Melayu dengan lembut-lembutnya, dengan dia basuh bahagia, boleh basuh kain baju untuk lelaki dia basuh bahagia, boleh apa orang panggil siap makan untuk lelaki dia, basuh bahagia berdasar kepada dia seorang isteri. Sebab itulah kata kita ni kata, setengah daripada adab seorang isteri, dia kena buat kerja sebanyak mana benda dalam rumah tangga dia sekadar dia boleh. Kama kana alaihi nisa'us sahabah radhiyallahu anhum, sebagaimana keadaan ni berlaku perempuan-perempuan sahabat sendiri. Isteri sahabat-sahabat Nabi Jamil itu pun buat kerja sendiri dalam masalah rumah tangga dia. Seperti kita dengar cerita Siti Timur kan. Siti Timur sendiri satu kali dia pergi minta khadam. Dia pergi minta khadam daripada ayah dia. Dia kata, ya Rasulullah, Abu ya ayah, kata dia, tengoklah tangan ambonya. Dia tunjuk tangan dia kelah. Cof tangan kerana duk kisah yang gandung. Sebab kita sini kisah numbuk. Dia mari tu. Patutlah ni mesej tadi dah. Arab ni zaman itu dia kisah sendiri. Butir gandung tu dia kisah untuk jadi kedebu. Jadi dia pergi minta khadam. Jadi walau bagaimanapun, bila dia pergi minta khadam tu, artinya belum daripada khadam ni ada, dia buat kerja sendiri. Belum kerja sendiri, Nabi kata ginilah, Timur, aku nak ajar kamu sekarang. Dan benda ni kalau membuat, lebih baik pada boleh khadam lagi. Iaitu Nabi kata gini. Nabi kata dekat mu nak tidur, membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, maka Tuhan cadar kamu akhirat kelak pahala yang lebih baik daripada aku beri khadam kamu. Dia ajar gitu. Jadi akhirnya setiap timur duduk kisah jugalah. Semuanya boleh ilmu Musa. Ilmu Musa iaitu dekat nak tidur subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kalau kita baca reke gitu jadi 99 kali lah. Kalau kita baca sesor dia 33 sesor betul-betul wirid serupa dengan wirid kita baca lepas maya perdu tu lah. Kemudian mau dengar daripada seorang guru, dia kata bukan masalah
Kita baca 33 zikir ni bukan masalah nak pahala saja. Hakikatnya Nabi ajarkan anak dia ni ajar ilmu gagah. Dekat nak tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Dan kawan tu dulu tu ayat kamu dia kata hamba amal sendiri ustaz. Hamba amal sendiri tiap-tiap malam nak tidur baca goni. Dia kata kalau sekat 3 guni padi yang makan seorang tadi. 3 guni padi tambah boleh akak seorang. Tak ada, tak pasal sakit. Tak ada benda lain yang memakan gotu vitamin ni kedak lain pada amal yakin. Goni kata dia hasil daripada kamu. Hasil daripada amalan. Jadi Nabi dia ajar positif timuh tu walaupun dia tidak wayak ni ilmu gagah ni, tapi hakikatnya dia ajar ilmu gagah. Yang menyebabkan kawan tu kisah mana tak sakit gapo rambutnya lepas pada tu walaupun positif timuh tidak wayak, tapi begitulah kena. Lupa juga dia sebut sekali lagi. Lepas maya bila kita selalu amal baca wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Kalau kita baca buat wiri sampai baca ini, maka kita boleh kecek sampai tua, sampai mati. Kita ni boleh kecek. Boleh kecek mana tak talah, nak kecek betul-betul mati. Dia setengah orang tu nak mati seminggu tak boleh kecek dah. Dia tak boleh mana. Jadi waris-waris ni kat pusing nak dia nak air, kau tak tahu nak nasi, kau tak tahu dia tak boleh kecek. Jadi satu daripada cara nak suruh kita ni boleh cakap semua sampai mati nah. Lepas mayang baca semua wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhul wa kabbirhu takbira. Orang semua bawa nak minta sekatu yang ada ni.